Hai, hai, hai. Selamat petang semua. Kita sekarang dalam program Junior RC. Selalu kita saya dalam konti uh, jadi juru hebat. Ini kita dalam Junior RC. Kita dalam Junior RC ni kita ada buat sketsa lah. Kita ada buat macam animasi untuk uh, anak-kanak, segmen untuk kanak-kanak. Yang kalau macam konti-konti tu kita buat untuk dia dewasa kan. Banyak lebih kepada lagu-lagu mental health kan. Jadi untuk kanak-kanak kita buat segmen RC bersama anda. Okey, di dalam dunia RC. Dalam dunia RC ni kita ada penceritaan di sebalik kenderaan. Okey. Okey. Di sini kita ada beberapa watak di dalam dunia RC ni. Dan ini dipanggil tim The Cars. The Car. Yang ni dia yang dianggotai oleh Barul sebagai chairman syarikat. Ini Mustaqim, Shah dan juga Halim. Yang ini sebagai Jalil Shah, Rani dan juga Junaida. Ya, staffness kita lah. Dalam ini kita ada masing dan tugas dan peranan masing-masing. Ya, ada watak-watak masing-masing. Yang tu tadi, yang nama tadi adalah watak yang telah diberikan. Kita akan bersiaran bermulai esok dalam dunia RC dalam bentuk animasi. Okey. Okey, itu dia kenderaan-kenderaan kita, iaitu daripada BMW, lori bomber, Volvo tanker, Hilux dan D-Max, dan juga kita punya ambulans kita Mercedes Sprint dan juga Range Rover kita Defender. Okey, ini dipanggil kumpulan The Cars. Ya, geng. Kita akan berjumpa di esok hari dalam episod yang pertama The Cars. Esok perkenalan. Siapakah Barul, siapakah Mustaqim dan siapakah Shah yang pembawa lori tanker, Halim dan juga Delisha. Okey. Okey. Itu sajalah nyampaian bentuk hari ini. Jumpa esok hari. Bye-bye.